Baru-baru ini, pempengaruh terkenal Hafiz Muhammad sekali lagi menggegarkan seluruh media sosial dengan kejutan hari jadi yang diberikan untuk isterinya, Syafiqah Aina. Dia membuat sebuah dokumentari dan bakal membawa si isteri untuk menunaikan haji tidak lama lagi. Disebabkan video tersebut tular, ramai para wanita menginginkan pasangan dan suami yang sweet seperti Hafiz Muhammad. Perkara tersebut telah membuatkan seorang lelaki tampil bersuara bagi pihak para suami dari golongan B40 telah mencuri tumpuan ramai di TikTok. Menerusi video yang dimuat naik oleh Ed Farhan Tugiman, kelihatan lelaki itu sedang membebel seorang diri sambil memandu kereta. Kepada Abang Hafiz Muhammad, saya minta tolong ya. Kalau abang buat surprise tu, kalau gift dia luar-luar biasa tu, saya minta tolong lepas abang rakam, abang tengok kat rumah je lah kan. TV rumah tu ada 62 inci ke 90 inci ke, rakam bagi Kak Aina tengok kat rumah. Pasal apa bang, saya bulan ni nak beli durian pun payah jugalah bang Durian nak beli 10 biji, nak bagi surprise kat rumah tu susah kan. Abang punya gift tu luar biasa tu bang. Gift abang tu impian seorang lelaki tu kan. Lagi satu bang, story-story saya perempuan-perempuan bang, abang hanya menyulitkanlah pada lelaki yang B40 lah bang kan. Perempuan-perempuan B40 pun minta surprise lalu bang. Macam mana ni? Minta tolong bang tolong tengok kat rumah, bagi Kak Aina tengok. Kalau gift yang luar-luar biasa tu. Abang buat saya cemburu lah dengan diri saya ni. Rata-rata warganet turut meluahkan pendapat masing-masing mengenai kejutan Hafiz Muhammad itu.